Satu hari, satu ilmu. Hari ni kita nak kenalkan korang satu produk yang perlu ada dekat rumah korang. Yang ini WD-40. Kenapa kita cakap benda ni perlu ada dekat rumah korang? Sebab fungsinya banyak tau. Korang nak tahu apa fungsi dia? Jom, kita tunjuk fungsi dia. Yang pertama, kalau rumah korang ada bunyi pintu kan, macam kalau korang buka pintu bunyi crack-crack kan. Kalau korang guna benda ni, mesti bunyi tu hilang. Korang spray lah dekat encel tu kan, nanti bunyi tu hilang. Lepas tu, kalau korang ada anak korang suka conteng dekat dinding, korang spray dengan benda ni pun boleh hilang juga. Benda ni pun boleh kilatkan cermin. Korang try, korang spray kat cermin, lepas tu korang lap, mesti cermin tu kilat. Bukan itu je, WD-40 ni boleh melincirkan roda ataupun bearing. WD-40 ni juga boleh digunakan untuk tempat-tempat berkarat. Macam contoh, kalau korang punya mangga, lok mangga tu berkarat kan, korang spray dengan benda ni, mesti boleh terbuka. Lagi satu, benda ni boleh hilangkan kesan-kesan stiker. Bukan itu je, WD-40 ni juga boleh mengilatkan korang punya mangkuk tandas. Sebenarnya banyak lagi tahu fungsi untuk WD-40 ni. Korang dapat satu ilmu, nak tahu lebih banyak info lagi, follow kita.